guys, so today we are going to Genting Highlands. Sekarang pukul 5.59 and kita orang baru nak makan sandwich atau buatan Latifah binti Lokman. Apa tak yang punya first? Ha? Wait, pesan dah hilang. Cepat. Cepat Arina. Arina. Thank you. Dia ada banyak. Ini. Ya Allah. Terkejut. Itu kat mana? Ni ada orang bagi tadi. Ha. Genting ni tempat yang sangat mahal. So Aina takkan pergi. Lebih macam orang kaya je datang. Ya, tak sampai kita lah orang kaya tu. Foto lah dia ada tapi kerjaan dia tak bagi. Hello guys, so we are already at Genting Highlands. The environment is so cold. So guys, this is our first ride, Samba Gliders. This is before. Beg semua tak boleh bawa guys. So kita orang hanya membawa telefon kita sahaja. Untuk review Samba Glider, saya duduk di belakang. So saya tak nampak bukan depan, tapi overall saya sangat takut. Saya tidak mampu. Saya menjerit dan tidak mampu berkata apa-apa. Kemudian saya terdiam seribu bahasa, menutup mata. Daripada hampir 95% saya tutup mata. Buka mata pada awan je sahaja. Turun-turun, kaki ketak-ketak je. Kencang sebabnya kita tahan kaki. Okay, ni ACHM Acorn, tak tahu. Terbakar lain. Saya takut sangat-sangat. Okay guys, tadi saya baru lepas naik yang Alpha Defensor. Itulah lebih kurang. Totally saya memang takut. So menakutkanlah cerita dia, tapi okey lah. Dia sebab dia awal naik tu macam slow je. Lepas tu bila dia naik tu laju juga. And then bila dia pusing membuatkan sangat pening. Dan masa last tu dia terbalikkan kita dengan sangat lama. I am rethinking my life decision coming here. Tunggu dia orang kat situ. Tak tahulah dia orang dah naik ke belum ke, tak tahu, tak nampak. Dia macam ni ke dia orang tengok seluar je. Tak tahu mana dia orang. Next kita nak naik Epic Voyage. Tapi ramai lah. Dia tulis kat situ 20 minit menunggu.
ramai lah, tapi macam biasanya kita orang dah prepare bread kot sebab dah kawasan sikit. Mata rosak. Mata dia rosak guys. Ni kami akan bermain game Invasion Planet Apes gitu lah. Home tower. Your friends, Caesar, they are not the enemy. That's the enemy. Get out of here. Dinas Ice Age. Sejuk bawah. Apa ni? Kids! Fresh tracks! Looks like they went into this ice cavern. Great, follow me. Okay, this is a dead end. We have to turn back. Nobody move. We're on dangerously Thin ice. Hello guys. So sekarang kita dah nak balik. Tadi kita nak buat trend tu. Okay, so kita dah nak naik kabel balik dah sebenarnya, tapi tak cukup kita ada. Sekejap baru habis shopping guys. Shopping beli barang furniture, rumah kat Kuantan, rumah dekat Polish. Abaikanlah apa yang ada kat BB. Yes, kita orang dah nak balik. Kita orang dah nak naik apa nama? Kabel kat balik. Nampak tu? Bersama Sia dan Latifah adalah orang yang muncul kesabaran. Ya. Guys, kita orang dah dekat dalam kabel. Kita nak balik dah. Nak bertayu je kan? Macam mana? Okay guys, sekarang dah pukul 6.11 dan apa ni? On the way balik lah, kita nak naik bas, nak balik ke KL Central, nak makan. So dia muka memang banyak minyak guys. Biasa manusia. Dah berbahas makan boring guys. Dan sekarang kita orang nak pulang ke Tanjung Mari. Memang semua dah barang ni. Jadi guys, sekarang dah pukul 10.30 dan kita orang baru naik train guys. Train lambat guys. Okay guys, kita orang buat sampai Tanjung Mari. Sedih betul. Guys, kita dah balik. Kita orang balik, lepas tu kita orang mandi, lepas tu kita orang solat. Lepas tu mama dalam pukul 12 lebih, lepas tu kita pergi pukul 21. Itulah cerita kami daripada pukul 2.30 pagi. Train saya pukul 12 lebih, 1 jam setengah. Boleh pergi, sangat berbaloi, sangat best. Tapi kalau orang mengaku agak membazir, kalau tak nak naik lalu saya takut dan saya juga naik. Tapi telefon tu semua tak berani langsung sebab memang nampak menakutkan dan membahayakan lah. Tapi ada juga game yang kita orang tak ikut sebab
Kita orang dah penat dah kat sini sebenarnya. So ada dalam 2 ke 3 jam yang kita tak record. Tapi